Okey, perjanjian AD baru-baru ini menimbulkan kontroversi meluas sehingga menarik perhatian bekas pemimpin negara, bekas duta negara asing dan sebagainya lah. Apa yang perlu, kalau boleh saya tanya Dok Mat, apa yang perlu rakyat biasa tahu mengenai perjanjian ini? Apakah kepentingannya? Okey, mungkin saya rumuskan dulu. Saya explain. Pertama sekali, itu adalah perjanjian antara kita, Malaysia dan Amerika yang kita sign pada 26 hari bulan sudah. Objektif dia adalah untuk mengurangkan tarif yang dikenakan kepada kita, dalam 25% nak dikurangkan, jadi kita negotiate lah. So apa yang berlaku, tarif dikurangkan daripada 25 hingga 19%. Okay? Jadi masih kena tarif 19. Kalau dulu asal-asalnya tarif? Banyak yang tak ada lah, ataupun tarif yang rendah. Sekarang 19%. Daripada keseluruhan ekspor kita, yang dikenakan zero, kosong, lebih kurang 1711 produk ataupun lebih kurang dalam 12% daripada total ekspor kita. So pada RM100 yang kita RM100 barang yang kita ekspor, RM100 yang kita ekspor, lebih kurang RM20 tak kena tarif lah. RM60 lagi memang tak kena tarif pasal ekspor E&E, electric and electronics, memang tak kena. So pertama sekali kita punya tarif jatuh pada 25 hingga 19%. Dan ada juga yang tak kena langsung. Apa yang tak kena? Yang tak kena minyak sawit. Minyak sawit tak kena, getah tak kena, koko tak kena, pharmaceutical tak kena, aircraft tak kena, ada benda-benda yang kecil juga, nanah tak kena, pisang tak kena, ubi kayu tak kena, nyok tak kena, lada tak kena, kunyit tak kena, halia tak kena. Okey? Kunyit pun tak kena? Kunyit tak kena. Okay. Kosong. Jadi ini semua ni campur antara 12% ekspor lah. Tapi ada kajian daripada bank antarabangsa mengatakan bukan 12% yang tak kena, sebenarnya lagi rendah, lebih kurang 4 hingga 5%. Yang tak kena jumlah dia lebih kurang hanya dekat 4 hingga 5 bilion. Okay. Walaupun kita kata kita dapat banyak pelepasan, orang question. Yang banyak pelepasan ni benda-benda macam nyok lah, dengan minyak sawit. Minyak sawit ni, adakah ni bagus untuk kita? Kita tengok statement Menteri Perdagangan Johari Ghani selepas ia ditandatangani. Dia kata 19% okey. Kita kena minyak sawit 90% tak apa. Pasal minyak sawit ni yang kita hantar dekat Amerika, daripada keseluruhan minyak sawit yang kita ada, sikit tak sampai 4%. Because kita tak ekspor pun banyak kepada Amerika. 19% pun tak apa, pasal negara lain yang ekspor minyak sawit pun dia kena 19%. So even menteri pun kata 19% tak ada apa. Itu nombor satu. So kita dapat kurangkan, tapi yang bagi kosong ni bukan benda-benda yang begitu manfaat kepada kita. Apa yang Amerika pula dapat? Dia kata reciprocal lah, timbal balik. Yang dia dapat, pertama dia dapat duit kita. Okay? Kita akan labur dalam jumlah 70 bilion US dollar dalam masa 10 tahun. Labur 70 bilion. So kali 4, 7 kali 4 300 bilion lah. 300 bilion. Dalam masa 10 tahun. Kita labur. Kita juga akan beli barang sebanyak 150 bilion US dalam tempoh 5 tahun. Campur dua-dua 1 trilion. Nak beli barang banyak ni 1 trilion. Ni nombor penting. Pasal apa? Pasal dulu 2017 Najib pun nak pergi beli. Tapi masa tu lebih kurang 40 bilion. Orang satu masa Malaysia hot. Orang hot, dan juga Pakatan Harapan jadi kerajaan sekarang ni pun hot juga. Ramai yang hot lah. Dulu 40 bilion, ni 1 trilion. Kita nak beli kat dia. Komitmen lah. Apa dia beli pada kita? Dia tak sebut. Tak sebut. Tak ada dimension. Tak ada dimension. Patutnya kalau aku beli kat 1 trilion, hampun timbal balik lah. Dia patut timbal balik lagi banyak. Pasal apa lagi banyak? Negara dia 70 kali lagi kaya daripada negara kita. Ya. Saiz ekonomi dia 70 kali lagi besar daripada saiz ekonomi kita. Pasal apa kita pergi letak sana? Hampun letak kat sini lah. Tak disebut. So, satu, tarif tak kosong. Tarif masih banyak 19%. Kedua, jadi Amerika punya dia still impose kepada kita. Kedua, kita kena labok kat dia banyak, beli bang banyak. Ada kata memang Petronas memang beli. Ada seorang kata dekat parlimen, tak silap menteri, dia kata Perdana Menteri.
Menteri. Menteri ya. Menteri kata kita memang boleh beli, Petronas memang dah beli. Memang Petronas dah beli. Petronas beli pada Amerika daripada merata satu dunia. Tapi berdasarkan strategi ataupun keputusan komersial Petronas decide. Bukan lock. Bukan lock. Kali ni kerajaan decide. Kata hang kena beli. Sama Malaysia Airlines, hang kena beli daripada Boeing. Malaysia Airlines kalau nak beli Airbus, kita nak fight daripada aku nak tekan hang, saya aku nak beli pada sini, aku tak nak beli, nak tekan hang, tak boleh. They don't have leverage. So kita kena labong, dapat tak labong. Itu nombor 2. Nombor 3, Amerika dapat, dia tak bayar banyak cukai. Syarikat digital Amerika di sini, Netflix ke apa segala tok nenek ni, tak perlu Facebook, Meta, tak perlu bayar cukai digital 6%. Kita dah charge 6% ni sejak 2020. Kita kutip tahun lepas lebih kurang 1.6 bilion. Daripada banyak countries. Lah ni kita kata Amerika tak bayar. Tapi China bayar. China kena bayar. China bayar, mana-mana negara kena bayar. Europe kena bayar. Amerika tak bayar. Banyak cantik. Lepas tu syarikat-syarikat yang digital cloud ni kena contribute 6% kepada MCMC. Dia kutip, Maxis kena contribute, Telekom Digi kena contribute supaya duit ni dapat untuk kita kurangkan digital divide. Kat kampung kita lebat line cloud, dia tak payah bayar. Macam-macam dia dapat. Lesson import dia tak perlu, kita tak perlukan kepada Amerika. Lagi 2 yang dia dapat. 1, syarikat Amerika lah ni boleh kata syarikat Bumiputera. Syarikat Amerika adalah syarikat Bumiputera. Sekarang ni Sekarang ni. Sebab apa? Sebab kita tak boleh memberi diskriminasi kepada syarikat Amerika. GLC. Kita kena layan kita punya GLC berdasarkan commercial consideration. Maksud dia syarikat tabung haji dengan syarikat Amerika kita harus dilayan sama rata. Contoh dia. Contoh yang senang. Katanya, contoh senang. Kalau katakan Petronas kata aku nak buat keluar tender nak beli skru. Siapa-siapa boleh beli. Aku tak, lah ni Petronas tak boleh kata hanya untuk syarikat tempatan. Tak boleh. Tak boleh dah. Tak boleh. Nak kata hanya untuk syarikat tempatan, tabung haji masuk, PNB pun ada syarikat oil and gas, tak boleh. Tak boleh. Katakan, so yang tu satu kita tak boleh. Katakan juga kita kata tak apalah Amerika masuklah serial ini Bumiputera ni. Dia masuk. Tiba-tiba tabung haji masuk. Tabung haji ada pun syarikat oil and gas dapat subsidi kerajaan. Daripada segi whatever form of subsidies lah dapat tak boleh. Because syarikat GLC ni harus tak boleh, kita tak boleh discriminate American companies. Level playing field dia kata dalam agreement. So tak boleh. Jadi syarikat Amerika jadi syarikat Bumiputera. Dan terakhir, apa yang perlu kita tahu bila saya baca agreement ni, tengok some phrases ni macam Pangko Treaty. Macam perjanjian Pangko 1874 antara Andrew Clark dengan Raja Muda Abdullah di Pulau Pangko. Sebab apa? Ada dia kata apa yang kita nak buat ni kena kita rujuk kepada Amerika. Contohnya Digital Trade Agreement. Kalau kita nak buat any digital trade agreement perlu rujuk dengan negara lain, maksudnya dengan Amerika, bukan negara lain, dengan Amerika. Kalau Amerika impose certain duties, import quota or anything on any countries or any entities, Kiab Malaysia kita kena ikut yang sama. Kita kena jadi pak turut. Jadi ini adalah Pangko Dialog. Dalam erti kata lain, adakah ini perjanjian yang baik? Ini adalah perjanjian yang terburuk yang pernah kita tangani. Kita dah tangani 16 perjanjian. Mana pernah orang marah? Kali ini orang marah sebab kali ini kita bagi terlampau banyak kepada negara lain. Salah seorang saya nak quote dia, salah seorang Majlis Perundingan Melayu ada tulis dalam surat khabar, dia kata kita dimalukan. Memang kita dimalukan secara sukarela.